Timbalan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Alfred Angin bersama 3 lagi adun parti itu menyatakan sokongan mereka kepada Gabungan Rakyat Sabah bagi menghadapi PRN, kata pengerusi GRS Haji Jinor. Keempat-empat adun star itu menentang pendirian Presiden Parti Jeffrey Kitingan yang mengetuai tindakan star keluar daripada GRS minggu lalu dengan menghadiri pengumuman pembubaran DUN oleh Haji Ji hari ini. Elron yang juga Menteri Belia dan Sukan Negeri merupakan adun SUK bagi penggal keempat. Difahamkan 3 lagi adun itu ialah Abidin Madingkir, Anwar Ayub dan Flovia Eng. Terdahulu hari ini, bahagian Kuamud Parti Star turut menyatakan kesediaan kepada GRS bagi menghadapi PRN akan datang. Ketua Bahagian Mandik Yadam berkata mesyuarat khas yang diadakan 2 hari lalu memutuskan bahagian itu bersetuju untuk tidak meletakkan calon di kerusi Kuamud serta akan menyokong calon GRS. Beliau berkata ahli akar umbi memilih untuk kekal bersama GRS Kuamud yang diketuai Masyong Banah bagi memastikan kestabilan politik serta kesinambungan pembangunan di Kuamud dan Tongon. Haili Izzati, FMT.